hold up a Baik, pasal perfume sembok direct ke kulit, keceh, sembok bahagian leher. Aku dah bagi tahu lama dah. Bahaya untuk badan. Sebab ada certain bahan dalam perfume macam phthalates, parabens, diethyl phthalates. Benda tu boleh masuk dalam darah. Boleh tembus kulit. Molekul-molekul halus dalam perfume boleh masuk dalam darah. Boleh larut dalam lemak kita. Phthalates, penetrate skin. DP, diethyl phthalates, penetrate skin. Benzene, penetrate skin. Tu semua bahan-bahan yang ada dalam perfume. Perfume mahal ke, perfume murah ke, tak kisahlah apa-apa brand sekalipun. Asalkan perfume. Bukan essential oil lah. Essential oil dia lain. Dia natural. Dia bukan chemical sintetik. Masuk dalam badan pun tak ada masalah. Even Sam tadi mengatakan essential oil yang bila hang hidup, dia masuk ke otak, dia boleh kurangkan cortisol level, depression. Ingatlah, aku bela essential oil bukan sebab aku promote lah. Bukan aku jual. Aku tak jual pun. Yang living ke apa. No. Aku just bagi tahu fakta sahaja. Ada yang tag aku dekat posting ni. Member aku suka sembuh minyak wangi dekat leher. Dia nampak sihat. Sampai satu masa didiagnose lymphoma. Bukan nak salahkan minyak wangi. Cuma masa tu kami baru tahu leher ada kelenjar limfa. Dekat leher kita ni limfa antara yang sikit. Paling banyak dekat mana tau? Ketiak, celah kangkang. Tu paling banyak limfa ataupun kelenjar limfa. Dekat leher manusia ni aku paling risau bukan kelenjar limfa Thyroid. Thyroid organ ni dihasilkan hormon thyroid. Hang tahu tak hormon thyroid ni boleh katakan hormon yang paling penting dalam badan. Dialah kawal metabolism badan. Dialah kawal hang punya mental stress. Dialah kawal hang punya mental health. Dia juga kawal hang punya metabolism. Dia juga kawal penghasilan darah merah. Insulin resistant tak resistant. Dia juga kawal kita punya pendarahan. Contoh period tak period. Period berlambat ke sikit. Yes, hormon thyroid juga yang kawal. Hang gemuk, hang kurus, senang gemuk, makan sikit, makan banyak. Thyroid kawal. Sebab itulah, bila something yang boleh kacau function thyroid, secara tidak langsung, dia cacau merobohkan sistem badan kita. Bukan thyroid saja dekat neck kita ni. Ni salur darah besar yang menghubungkan jantung dengan otak ni. Kita punya jugular vein, kita punya cervical, kita punya apa lagi? Carotid artery, carotid veins. Belakang thyroid korang tu ada trachea iaitu windpipe, salur pernafasan. Belakang trachea tu ada esophagus, salur pemakanan. Belakang esophagus kita ni ada spine kita, tulang belakang. Belakang tulang belakang kita ada spine, saraf tunjang, cervical. Macam-macam ada dekat leher kita ni sebenarnya. Walaupun bahan-bahan dalam minyak wangi macam benzin, phthalates, paraben semua tu boleh masuk dalam salur darah, boleh merebak sistemik. Ada bukti ke benda tu bahaya? Boleh menyebabkan kanser. Kalau nak kata bahan-bahan tu punca direct confirm kanser, aku tak jumpa lagi study yang strong mengatakan benda-benda ni sekian menyebabkan lymphoma ke, kanser breast ke, kanser thyroid. No. Tetapi phthalates, benzene, paraben adalah endocrine disruptor potensi. Maksudnya kajian dah detect dia ada potensi boleh kacau hormon badan. Ada satu kajian DEP diethyl phthalates antara bahan dalam perfume. Kajian yang abang dapat membebankan buah pinggang korang. Increase urinary metabolites. Buah pinggang ni kalau lagi banyak metabolites dia kena filter, makin tingkat dah dia punya burden ataupun bebanan. So increase risiko, yes, acute kidney injury. Contoh macam benzin. Benzin ni kalau masuk dalam darah, kau tahu tak benzin ni adalah human carcinogen? Untuk mengetahui apa, benzin ni dalam grup IARC. IARC stand for International Agency Research on Cancer. Benzin ni grup 1, carcinogenic to human. Kanser apa paling dekat disebabkan oleh benzin? Ni, acute myeloid leukemia. Benzin dia close related to cancer. Problem benzin ni bukan setakat spray perfume saja. Car perfume. Yes, perfume kereta pun ada benzin. See? Susah kan nak hidup sehat? Matilah kita macam tu. So tu je lah yang aku boleh kaitkan antara bahan-bahan aktif dalam perfume dengan kanser. Cumanya apa yang nak cakap, dia tak ada strong ataupun solid evidence. Tetapi potensi yes, bahan dalam perfume meningkatkan potensi menyebabkan kanser, yes tu betul. Tapi kalau hang bagi tahu kan, kalau meningkatkan potensi maksudnya faham ya. Nak kaitkan perfume menyebabkan kanser, wallahi memang tak ada clinical study, tak ada meta analysis, tak ada systemic review, tak ada solid evidence. Cuma korang kena berjaga-jaga. Mungkin kajian sekarang tak ada, kajian 10 tahun akan datang ada. Wallahualam.